kita dah pun siap pasang spotlight F150 dekat V-Strom dekat Sendayan ni. Okey, macam ni lah kedudukan dia. Okey, ini daylight Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya berada dekat Sendayan. Okey, so customer ni panggil saya datang ke tempat dia. Okey, so kalau ikutkan customer ni nak pasang S80 bincang, tapi dia beli sendiri barang feature eye F150. Okey, so yang ini mungkin stok lama rasanya ni. Dan saya pun rasa stok lama sebab sekarang semua yang ada Pro. Tapi tak tahulah, kadang-kadang kotak lain, isi lain. So tengoklah sebab diorang ada update benda ni. Lepas tu ada dia punya packaging plastik, ada yang tulisan feature eye, itu paling latest. Okey, so kita nak pasang dekat Suzuki V-Strom 250 ni. Okey. So kalau ikut saya punya nampak yang paling cantik sebenarnya kat sini lah. Okey, untuk V-Strom kat sini. Okey. So cantik pula spotlight tu, rasa kena motor ni. Okay, sebab dia tak ada besar sangat, dia tak ada kecil sangat. Untuk pakai X80 pun tak ada masalah. X80 lagi cantik lah sebab motor ni dalam keadaan touring. So dia punya suluhan tu kena lah. Tapi kalau nak pakai yang ni pun tak ada masalah sebab dia ni masih kecil lagi. Tapi kalau kata yang macam 500cc ke apa kan, elok pakai yang besar. Sebab apa? Dia tak kena tau, bukan kata tak cantik ke apa. Suluhan dengan motor punya lebar tu memang tak kena. Okay, so nanti kita tengok sampai siap pemasangan F150 dekat Suzuki V-Strom kat Senayan ni. Okay. Okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight F150 dekat V-Strom dekat Senayan ni. Okay, macam ni lah kedudukan dia. Okay, ini daylight Ini daylight. Okay, untuk F150 feature eye, dia dah ada semua, mungkin dah ada apa daylight lah. Okay, so ini adalah fungsi untuk daylight dia. Dia boleh on saja ataupun dia ada pressure. Okay, so ini untuk daylight Okay, so ini dia tak berkedip So untuk daylight dia tak terang. Dia tak terang tu, bukan tu. Ni macam ni lampu ni kan. Ni daylight. Okay, jadi ini untuk flasher dia. Ni untuk spotlight. Okay, so saya akan bawa motor ni, kita akan tengok. Okay, so kita berada dekat kawasan gelap, kawasan lorong rumah. Okay, inilah suluhan dia. Okay, so inilah yang saya dah adjustkan leveling yang paling cantik. So nampak tak, kita boleh tengok jalan. Bukan kita nak tengok depan ni, kita nak tengok depan lagi satu. So kita boleh elak awal-awal batu atau lubang. Okay, so itu kuning dan ini warna putih dia. Okay, so nampak saya zoom sikit. Nampak dia paras mana? Okay, tu satu. Lepas tu dia ada putih dan kuning. Okay, ini dia jadi macam warm light. Tengok atas putih, bawah kuning. Selepas tu dia ada flasher. Nampak Okay, jadi itu sahaja untuk feature F150 yang dekat Sendayan ni. Okay, untuk V-Strom 250 ni. Jadi kalau kata anda nak pakai F150 ke X80 ke, tapi kalau nak pakai X80, saya lebih recommendkan yang dia pakai bar straight. Jangan pakai crash bar sebab dia jadi macam tak ada tempat lah. Tapi kalau nak pakai je lah, saya boleh je pasang, tak ada masalah. Cuma kedudukan dia tu, sebab macam yang anda lihat ni, dia betul-betul ngam-ngam crash bar dengan spotlight ni. Itu yang cantiknya F150 dekat V-Strom dengan crash bar ni. Okay, so itu saja. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan electrical, boleh terus roger saya. Okay, macam saya datang ke tempat customer, kita ada extra charge lah. Okay, so tengok pada tempat tu. Biasa saya buat KL Selangor, tapi paling jauh sikit pun Seremban lah nilai lah macam tu. Tapi ini saya sampai dah ke Sendayan. Okay, so kalau customer okay dengan harga yang saya bagi, saya datang ke tempat customer, so saya okay je lah. Tapi kalau dia tak okay, dia datang tempat saya lah. Okay, so itu saja. Jadi anda boleh roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.